Saya nak tanya anda satu soalan jujur. Kalau bulan puasa ni anda tak boleh buat duit, anda nak tunggu bulan apa? Sebab bulan ni orang memang tengah berbelanja. Saya nampak ramai orang bisnes sekarang ni asyik cakap benda yang sama. Sales slow, market tak ada duit, orang berjimat. Tapi peliknya, bazar penuh, shopping mall penuh, baju raya sold out, kuih raya pre-order, habis. Maknanya juga orang ni ada duit. Cuma soalan dia, anda ada produk yang orang nak ke tak? Bulan puasa ni orang nampak kemas, orang nak berwangi, orang nak confident masa salam raya, orang nak bagi hadiah simple tapi bermakna. Perfume adalah benda paling selamat untuk dijual sebelum raya. Jangan jual pada hari raya, jual sebelum raya. Masalah sebenarnya bukan market. Masalah sebenarnya anda yang tak pandai dan tak reti nak ambil peluang. Bulan puasa ni bukan masa beli satu botol bos untuk pakai sendiri. Ini masa anda beli minimum 10 botol dan jadi orang yang supply kawasan anda. Supply office ke, kalau kerja kat sekolah, supply dekat sekolah ke, dekat geng-geng taman ke, dekat geng-geng surau masjid ke. Kenapa kena 10? Sebab satu botol tu tak buat kita jadi kaya pun. Tapi 10 botol tu boleh mula pusing duit. Beli 10, ambil untung sikit, repeat beli 10. Pusing. Lagi saya nak tambah, nak jual kat mana? Jual lah dekat grup WhatsApp, jiran-jiran, saudara mara. Orang memang nak beli, anda je. Cuma ready stock dan kena beritahu diorang. Bulan puasa ni memang demand naik. Lepas raya market dah slow dah. Jadi kenapa tak ambil musim yang tengah hot ni, bulan puasa ni, untuk kita buat duit? Okey, sempena Ramadan ni, saya nak bukalah package borong raya. Yang mana kita ada promosi lelong. Yang mana saya turunkan harga. Saya bagi margin besar. So kita boleh buat untung masa sebelum raya ni. Jadi kepada siapa berminat nak dapatkan harga perfume dengan harga lelong, promosi lelong saya ni, terus WhatsApp saya, jangan tunggu. Sebab orang yang tunggu selalunya cuma tengok orang lain buat duit je.